tak menggoda sangat. Serius, cik. Position. Kecil. Sangat expression dalam guest jury untuk dari wajah dia 2025. Unexpected, tapi another experience untuk Bella juga and Bella akan ada orang. 3, 2, 1, action! Bagus. Okay, dalam tu dah. Balik ke tangan aku. Okay. Cakap kau buka! Yeah! Okey, ni buka cepat ni. Kau ni, Bella simpan cepat ni. Apa? Kau ni, buka Sapin. Buka lah. Yeah! Jadi berhasil apa lah. Nilai boleh duduk dulu, buat sorang-sorang. Kita orang baru je lepas habis rehearsal, kita orang nak pergi makan. Lepas tu tiba-tiba dia dapat call, dia menangis-nangis. Dengar dia macam cakap atuk. And her mum cerita yang atuk dia dah meninggal. That's a handbag. Phone is with her, right? Yeah. Sure. But I know she went. Tapi kalau Suhaila tak kuat ke apa ke, saya okey je. Sebab saya faham perasaan dia. Dia sangat sedih yang macam mana dia nak perform kan esok kan. Tapi tak apa, I rasa kita orang boleh sama-sama tolong dia sebab benda ni pun is beyond her control kan. Teamwork tu penting lah. Saya akan bagi semangat juga dekat dia. Kalau nak pilih the team yang akan shine, akan perform sangat is Milia, Melissa and Elisa Chu. Kalau diorang tiga-tiga ni in one group, I think diorang dah memang boleh menang dah. Pilih siapa yang tak nak pilih siapa? Ni cakap I ni, sebenarnya I tak nak pula, I cakap I tak nak. Camilla. Camilla dengan I nak I sebagai actually husband and wife. Ya. Husband and wife. Makan lagi. Dua-dua redo.
All cam, stand by. Dia macam I don't know, it's just the body move ke apa, it's just offbeat. Right. The head. Okay, yeah, my head also. Okay, maintain there. Stand by, camera. Ini dah okey dah. Aku mengerti. It looks awkward. Start yang kat tangannya lah. Sama ada saya nak tangan ataupun kain ni. I longgarkan kot kainnya. Tak, dia still akan nampak awkward. Sama je. I rasa tak payah angkat tangan je. And music. We choose the second one. Yang second take. Second take. It looks more you. Dia nak muntah dia tak makan ke? Tak, dia stress kot. Ada baldi. Plastik obat ni. Sekejap, takut. Pelan-pelan. Gelap ni macam ni. Two, one, music. Ending tu pause lama sikit je, so. Okay, macam nak pitch. Kevin, don't worry, come. Sekejap, fikir lah. Last chance, you jangan fikir lah. You buat je apa yang you nak buat. Buat je. Oh, don't worry, Kevin. Worry too much, relax. Tak minta air masak. No, don't worry about makeup. Don't worry about makeup. Don't worry about it. Demi kau cinta hati. Tak cukup udah gapi. Kalau dah rasa sayang, aku tak tarik balik. I nak sequence cantik. Macam sangat Kita akan samakan. hard. Tak, you tak sama pun tak apa. Sebab kita belakang dah sama. Cantik Tapi je. yang You jadi special. Betul, you special. You special. Ingat ni kamera you. Aku special apa? Down syndrome tak lah. Aku penat lah dia ni. Okay, jangan kita try lagi Okay, aku boleh buat ni last. Boleh, Syamil boleh. Okay, you ke bawah. Abang kamera. Demi kau cinta hati.
Panggil, jangan pergi belakang. Jangan pergi belakang. Okey. Jangan pergi belakang. Okey. Okey. You stay saja. Itu tempat you. Alamak, saya break. Kat. Nanti ya. Okey. Thank you tau korang. Tak apa. Kita nak bagi Kau jangan cantik. Kau nak bagi cantik. Okey. Okay. 3, 4. Tak akan ku berhenti. Oh, I tak boleh tutup mata katanya. Okay. You boleh tutup tapi jangan tengok bawah. Okey. Style you. Boleh tutup Camera tapi you. jangan Camera lama. you. Jangan lama. Okey. Okay, ready? Okay, ready. Serius ni? Jangan stop. Yang main ni macam betul-betul punya. Okey. 3, 4. Tak akan ku berhenti demi di kau cinta hati. Pa. Kami boleh. Okay, camera. Three, two, one, music. Akan ku berhenti demi di kau cinta hati. Cak cekuk udang gami. Kalau dah kata sayang, aku tak tarik balik. Pak kepuk kumpang bunyi. Kalau dah nama jodoh ai, usah tunggu lagi. Cak cekuk caca. Cak cekuk caca. Tunggu apa lagi? Yang orang kata tadi apa? Tak? Tak bila. Dia ke apa? So lagu tak cukup tu kita ambil 1 minit. Daripada ni kita practice 1 minit je. Lagu 1 minit tu yang kita tinggal challenge. Silent please. Okay, silent please. Thank you. Alright, mari kita let's go for take. 3, 2, 1, action. Diorang masih lagi malu. Dia masih lagi tak keluar daripada diorang punya comfort zone. Diorang kena faham sekarang apa sebenarnya. Dan I tengok diorang masih lagi sama. Karakter dia is sing with the people before dia. Cuma I nampak ada beberapa saja yang nampak semakin hari, semakin episod semakin nampak dia punya perubahan, improvement dia. Yang tu yang saya suka. Dia tak nampak sama macam yang first. Diorang punya awkwardness tu dah tak boleh ada dah sekarang ni. It's time to shine. So I hope Deris dah tak ada masa dah ni. Let's wait sampai keluarkan apa yang ada dekat dalam. Kalau tak rugi betul. Sebab yang ni Pak tengok dia masih kekal kalau dia punya pretty tu dia tak ada buat macam you know acting ada different type of character. So you should gunakan. Sejujurnya, I rasa sebab menari ni tak senang tau. Like sometimes kalau you menari, you bukan menari saja-saja. Akan ada yang competition, pergi menari tarian, competition tarian and all that. So dari situ you akan perform depan ramai orang. So I rasa challenge ni is to tengok if diorang boleh keluar daripada comfort zone diorang ke tak, and if diorang boleh perform depan ramai orang. So I rasa daripada situ diorang boleh get the experience. Nama-nama yang saya panggil, sila tampil ke hadapan. Suhaila, Camelia, Marisa, Charmaine.
Jadi sekarang ni kita memang akan ada penyingkiran untuk hari ini. Dan saya nak tanya Marissa, antara anda berempat ni, siapa yang awak rasa patut kami singkirkan? Saya tak nak cakap diri saya sebab saya rasa saya pun ada alasan saya sendiri. Tapi mungkin saya tak tahulah, tapi Ila kot. Saya tak tahu. Minta maaf sangat-sangat. Tapi kalau perlu diberi nama, minta maaf Ila. Tapi saya bagi je nama yang saya boleh cakap lah. Minta maaf sangat-sangat. Ramai dia memang pressure tau. Ya. Bagi terus masuk. You know what? Ila je lah. Kat sebelah ni Ila. Saya pun kalau boleh, saya tak nak singkirkan diri saya sendiri. Jadi saya minta maaf dekat Charmaine. Mungkin Marissa. Saya rasa Ila yang... I'm so sorry Charmaine. I sebut nama you tadi sebab this is competition. Sebab I nak defense diri I juga yang I layak berada dekat sini. I takut dekat sana waktu tu I pun salah cakap juga. I'm so sorry. I betul-betul dah blank. I don't know apa yang terbuku dekat hati tu. I just be honest je waktu tu. But I'm so sorry. I really love you. Ada. I really love you. Sebab kat sana, masa-masa genting tu, Yeah. kita orang tak tahu apa nak cakap. Blank. Kalau pilih macam salah pilih ke ataupun tak ada reason, kita orang tak pilih juga. Faham tak Ila? Betul. I'm so sorry. Ila. Sebab kita orang semua dah macam family lah kat sini kan. Tapi Ila punya reason kuat juga. Quite okay. Ya, sebab waktu tu kan Ilam pun ada situation. Betul. Lah berat sangat waktu tu. So Ila rasa macam why Charmaine nak drag, sedangkan kita orang dekat belakang nanti pun kena drag masa sebab Ila nak cepat tau. Ila nak cepat, nak kejar masa and everyone pun nak kejar masa. Saya sebenarnya time Arabella kata you did well tu, saya memang nak nangis gila-gila. Sebab Kak Mahdi dengan Kak Abil dah cakap macam tak confident dah macam tu. Tapi Nabila Huda suka. Cuma saya tak dengar diorang, saya dengar Arabella yang ada kat sana. Saya macam tunggu apa Arabella cakap. So bila Arabella cakap macam I'm proud of you, I like your ni, saya macam sempat gila-gila. Tapi saya tahu kalau saya nangis sikit terkeluar saya akan meraung dah kat lantai. So saya jenis tak boleh nangis lah. Saya tak boleh start. Itulah time penyingkiran tadi pun saya macam tahan diri saya untuk tak menangis. Saya macam sabar Camelia dah dah tu. Sabar tak mula macam okey tahan. Okey balik. Tahan. Okey balik. Lepas tu tiba okey tersingkir. Ai jatuh pula. Ya. Saya tak boleh. Saya jenis yang macam kalau nangis dia akan kat lantai. Ya. Macam betray korang pun ada tadi macam nak selamatkan diri I. Sebab apa? Sebab lepas I balik kan, you guys semua macam hantar video kat group. I boleh tengok. And lepas tu I dah sampai before I nak shoot pun. Charmaine semua, Marissa semua ajak. And bila I rasa nak selamatkan diri I tu macam it's not fair actually. I tak setuju dengan Kak Mahdi kerana tak profesional. You sangat profesional. You sangat profesional. Jangan nangis. Dia kuat. Saya tahu dia kuat. This is just a TV show. Our sisterhood luar daripada ni. So, apa yang kena cakap dalam TV show tu, tolak tepi. Awal-awal nak minta maaf dengan you, Charmaine. I minta maaf untuk Dewi Lain. Betul, untuk Dewi Lain. Tapi especially Charmaine lah. Apa yang I cakap tu memang I macam tak fair lah Charmaine ni. Kenapa dia macam ni? Dia macam dia louder, so dia akan overshadow semua orang. Itu yang I nampak time episod 1. Tak apa. Bila episod 1. Bila episod 2 I macam ya Allah. Kenapa aku cakap macam ni? Aku tak cukup kenal dia lah. Kenapa aku buat dia macam ni tau? I macam lama-lama insyaAllah sayangnya kat dia ni. Ya, semua macam sayang. Kalau korang tengok episod 1, dia macam ada 2. Ya. Satu masing-masing. Ya. Sorry. Tak apa. Tak. Kita orang ni. Suruh korang sambung kat WhatsApp. WhatsApp. Kalau berdasarkan markah, memang kami dah fikir anda berdua ni patut disingkirkan. Tapi Abil, saya dan semua juri kita fikir kita patut bagi peluang kepada anda berdua lagi. MSU ni sebenarnya besar gila. Saya nak muntah ni, tapi kena tahan. Salah lift je. Perempuan tak pernah salah Lift yang salah. Remaja zaman sekarang makin lama makin tidak mahu belajar. Tiba-tiba saya tengok satu-satu orang, saya macam